Besar Macam ni weh. Tuh sorry. Macam mana? Oh, angin mat? Ha? Member cepat. Pagi-pagi 8:30 pagi. Okey gang, so hari ni kita berada di Teluk Tepoyak. Teluk Tepoyak ni dah lama kita tak main belah ni. Dah lama kita off Pulau Rimau. Sejak semenjak terlampau yang menatap kan. Jambatan tak lepi ni kita kena terpaksa mencari orang kata apa? Karang-karang belah-belah pula. Kita bersama Hafiz. Ya, kita ada biji ya nak pergi Pulau Rimau. So barang semua kita dah ready untuk hari ni ya. Lepas tu tolak tepi pantai tu kita luncur. Baca hari ni dia agak masam sikit. Kami ikut tuti tadi nak turun Pulau Keramat. Pulau yang selalu hampa tengok yang kita duk pergi tu kan. Pulau tu pun kira kali kedua kot baru kami turun. Campur ni kalau kata jadi kali ketiga. Tapi bila dah tengok angin sakal sangat main daripada sana, tu kita ubah plan lah main Pulau Rimau. Jadi ya, tak mau cakap banyak, kita luncur dulu kan. Ya. Pobak meralun kot sana kan. Luncur. Tu kalau mau tengok ni Pulau Rimau. Tapi depa punya buat projek ni sampai main ke tengah ni. Oh tu yang nak rasa macam jam pun ada. Tapi cuaca hari ni memang masam je, masam. Harap dia tak teruk. So kita standby ambil nombor tekong apa semua. Tekong yang duk hantar pergi balik main ni kan. Kalau kata teruk, kalau tak boleh nak balik ke apa, kita roger depa main ambil lah. Okey. Hari ni dia makan lah. Let's go. Okay, kita dah sampai di spot pertama. Lalu kita try UL tu. Kalau nampak tengok dia punya alum padua. Tu belah tu. Padua oi, angin main belah ni. So kita akan pergi belah mana lagi. Kita try dulu ni. Okay, 10 gram jig Shopee weh. Kita guna setak trollat. Tengok ketuk-ketuk tak karang. Selalunya lah kan pagi-pagi menjadi ni. Tapi Ming Alun ni tak tahu jadi tak jadi. Tengok ayam pun keruh. Try ketuk tu. Tadi kat darat tadi kami tunggu tak ada pun macam ni kan. Bot semua keluar kot. Depa pun mula-mula depa duk tunggu juga. Habis dah reda dia main balik Aduh. Lepas ni memang kita kena stop rusak lah. Aktiviti apa Flat water. Nak tinggal karang lawa dek. Nak tinggal karang lawa. Tak ada tapi belah mana pergi menyorok belakang pula. Ha? Jig Jig bekal 15 gram 15 gram 10 gram lah terlalat Ayak keruh tu Bik. Sini pun ayak keruh no? Tadi belah yang sana tu ingat geruk-geruk kot. Banyak kot ketuk tapi tak lekat. Geruk-geruk lah sotong lah. Masa sotong boleh jadi tu. Sotong apa? Sotong kereta kan.
Geng, kita main belakang pulau ni kan. Sama kau yang ni. Oi, ikut mana berkena ni? Yang macam ni. Duk berasa ni kumpau dah lagi ni. Berat ni. Tengok belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Gerut tak ada lah. Ular rimau ni penuh. Ingin tapak semua main ni. Kerik oi. Oh. Dah. Gerak. Ui, kerapu Hei, kerapu. Seli Bye-bye. Nak mengai gue mana aku ni. Yang start dari tadi terus. Angin padus. Iya karam lah. Sorry. Nah, sorry. Dengan suk tak bawa Nah. Alhamdulillah. Turun.
pertama kita oi. 16 minit pagi oi. Padan. Saya try dia, kita duduk on spot. Saran. Wih, selok weh. Elok, apa nak kata. Saya kita try cari. Angin pula. Macam ni weh. Sorry. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Padu weh. 2 ekor tu. Apik, cepat Apik. Dia tengah makan ni. Jenat kita 2 ekor saya elok ni. Selok weh. Kita try. Shopee je weh. Tengok dia. Solid ni. Lekat kat mata pula. Spot. Aduh amat. Turun tabu. Selok Bit. Dia tengah makan ni. Dua ekor. Ayat tekan surut dah kot no. Kau ayat mati eh?
Main ikan tu. Okey. Tadi kena tapak yang sama. 2 ekor ni. Ni jig Shopee ni. Kena saya tak terlek lah weh. Ngeletak tengah-tengah tu. Tu tengok saya. Tengok sikit saya dah. Selok weh. Selok. Baik ni nombor 2 ni naik dulu. Tu tengok sikit. Tak. Ni nombor 1, ni nombor 2. Ni nombor 1, ni nombor 2. Ya. Ayam dia. Sikong ni. Ni color dia mari. Tak. Baru nak makan weh, 11.30 weh. Kita tunggu kok kat dia punya sarang. Mantap. Nah, dia punya game hampa kena tahu dia memang karan lah. Siapa tahu dia tahu. Jenahak punya game memang karan. Tak try weh. Tadi dia angin tak ada, kita ambil betul-betul lorong tengah dia. Ngam-ngam sampai lorong tengah ni, ngam angin tak ada. Try. Semua geng jabatan. Jenah lagi yang si baby. Mantap. Bye-bye. Try. Tunggu. Aduh ni. Pek. Try pakai warna ni, warna macam kita pakai. Warna apa? Exhaust. Warna exhaust. Ha? Saya rancak ah. Dia makan sak ah. Tapi ni ada tadi naik je nak. Halui. Ada dia makan hari ni. Tak kena muka dia betul-betul. Ayat tak jalan. Kena muka dia betul-betul dia makan ni. Betul tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Kena kat muka dia betul-betul dia makan tau. Kita masih duduk tunggu dah ni. Tak tahu nak pergi mana Saya takut pergi belah tu lagi dia jadi lain macam pula. Angin ke apa ke. Tak tahu. Yang depan kita ni pun duk main bunyi lain macam lah. Weh, angin kuat belah petang? Ha? Petang angin kuat? Petang barat kan. Oh, ni tu dah
Tu lah noh. Tu lah kelabu noh. Okay, update kan. Lo ni pukul 17 minit tengah hari. Korang pun tengok kat depan ni. Tadi angin main belah utara, yang ni dia main barat pula. Oi, kalau kata member kita tegur ni, tekong, dia kata kalau angin main belah ni, dia suruh kami belah depan cepat-cepat sebab yang ni nampak macam gerun sikit kan. Gerun kan. So member kita baru lepas lucu jenah ah. Sesi ni kok. Tapi duduk tengah puluh lagi tu. Duduk tengah puluh lagi. Kita nak tanya ada pelan-pelan. Nak pindah spot ke tak. Sebab pasal ni dah lama ni kita tunggu sana ni. Jikalau orang tak suka tak apa, Tuhan masih menyayangimu. Dia abang angin main belah ni, dia suruh kita belah dah siap. Haikal, member aku tu, tekong. Huh. Jenah. Timun. Oh, timun ni ambil. Tanda. Saya ni goreng pun jalan. Ada. Dia nak hujan ni. Nak makan pula kan. Dia tak nak hujan ni ada nak makan. Weh, sudah Mario. Kesak. Dia lagi ni. Ui, kerapu. Ujung tu. Wih. Kena dagu sikit ya, Mat. Oh, rencak. Nak beralih ni langsung ni. Ui, kita masih ikan tu. Sambil tu kita lari Hujan damai tu. Ikan yang keempat. Lo ni pukul 12.54 kita ada belah depan ni Hujan mak, hujan. So kita nak try belah depan ni tu. Kalau tak ada kita tembak balik Okay. Let's go.
Okay, try out cari senangi ke, gerut-gerut lah. Senangi macam seram sikit sebab kita tangguk tak ada Kita dapat macam ikan-ikan bawah ni boleh gagah lagi kan. Senangi ni macam susah kalau tak tangguk. Apa kita main dulu, kita try dulu. Astagfirullahaladzim. Wish, ada balang. Oh. Nangin bawah ni. Nangin asal ni. Nangin. Oh, weh. Sengih. Nangin. Ini ada lagi. Nangis ramai. Nangis banyak. Try. Pancoknya ni. Simpan. Selok oi. Nak terbang. Relax loh. Tinggallah macam tu. Nak boleh hang pun tengah-tengah hujan ni. Yang kelima kita ni. Tak ada sok pun, alhamdulillah boleh dapat. Try. Oh, angin mah? Ha? Ni tak tahan, ni tak tahan. Angin mari. Angin tak lawak. Ha? Adik.
Ha? Hidup lagi lah? Ha? Hidup lagi? Dah gorgon tu. Apa elok ni? Bau kena sangat ni tu. Tu, merah ni. Boleh ambil boleh ambil. Merah ni. Member. Member cepat. Jadi dia. Hidup ni. Bok ni. Ni. Mata ke duk kena rengkung dia ni. Tengok ni, tengok. Mata ke kena rengkung bok. Memang mati ya. Atau mau elok ni. Ha? Elok. Boleh ambil ni. Bau ni tu, merah ni. Doh, tengok ni, isi pun panas ni. Ha. Cala pun tak budak ah. Bola tu air tau. Rezeki weh, dia lucu nah. Makan tu di tangan. Makan tu kan. Tertangkap ambil tangan ni. Makan tu di tangan. Pukul satu suku lah, satu suku. Hui, angin belah sana kan. Dia main belah sini, kita kira lindung dengan pulau ni. Kalau tengok tetes sana. Wow. Kuat weh. So, kita ada bawa tarpan tapi kita tak tahu nak buka belah mana. Ingat nak buka tetangga tu lah. Kira jauh daripada pokok lah semua. Kita nak buka tetangga tu, bawa nasi apa. So, kita boleh lepak kat tetangga tu lah. Okay. Tengok sikit jackpot. Tengok sikit. Mana tengok jackpot ah? Tengok jackpot sikit. Surprise. Ekor kuning tu. Ekor kuning. Tak marah. Cuma mata rezeki terpijak rezeki terpijak. Alhamdulillah. Satu lagi Bik tengah. Ha? Satu lagi tengah settle. Kali yang tu. Tengok mata ke tu. Saya rasa mata ke api ada something wrong lah. Okay, kita nak gerak lah ni. Dah ni pukul 2.35. Sekejap pelantan lah ni. Kita nak pergi try tempat tadi kita kena senangin tu. Kalau tak ada juga, kita balik. Low voltage. Low voltage? Gerak. Tak boleh kempen malam-malam, kempen siang pun jadi lah geng. Bismillahirrahmanirrahim. Okay ya. Ya Bik, Alun nak main Bik. Jaga. Alun. Alhamdulillah. Boom.
Kan. GT. Mantap. GT yang. Haha. Padu lah. GT weh. Selok. Kena dengan UA karan. Selok weh. Tak. Try. Karan ni. Tapi kita punya setup kita contoh siap rock dengan mesin lah UL. Line kita pakai line grappler lah. Line PE ni, PE 08 ni. Tapi 08 ni apa jangan takut, dia lagi nipis daripada, lagi halus daripada 6LB. Sebab tu kita pakai ni. Ni yang kita main ni jig 15 gram. Sano. Mana? Ha. Oh, dia pergi belah nu Gerak balik pukul 3.48 kita dah start gerak balik ya. Member pun dah boleh ya. Boleh ya? Member dah boleh ya. Dia nak tengok. Hari ni dia punca. Lucu saja. Sebab apa kita tanya tadi? Dia tengok balik. No, dia pakai matake second, matake lama. Dia punya duri pandan dia tu dah tumpul dah. Buang ikan ni. Siap dah ni. So, cerita dah macam tu lah. Kita nak merentasi selat ni tu. Sehari sampai naik kita update Kita rencak lah hari ni. Rencak macam-macam dah. Alhamdulillah kita dah mendarat lah 4.22. Hari ni macam-macam hari ni. Dengan kena ribut. Dengan dah lah kita buat kemah dekat atas pulau tadi. Lepas tu monyet pula duk main buat kacau. Aduh, kita tak senang duk lah dengan duk main hujan soyak-soyak. So yang ni lah kita untuk hari ni. Alhamdulillah. Kira mantap jugalah. Mantap juga. Okey. Macam-macam ada ni. Semua bangsa ada ni. Senangi, jenahak, GT, kerapu. Ni jenahak ni karang ni. Jenahak ni. Kau pecah dah ada geng. Ni lah geng dah. So, alhamdulillah kira rancak lah. Kira yang ni pengubat rindu. Kita tak nak turun jabatan. Tapi member kita rezeki kita bijak. Wah, bawah ujung makan ada. Tu lah, pakai matake second. Ada tapi tak mahu tukar. Cerita dah macam tu lah geng. Alhamdulillah kalau hampa tengok video kita sebelum ni, banyak kita main toman kan. Dia ni punya punca ni.
Toman kumpau berdarah banyak kali kan. Bawa pergi sampai Bersiar. Tapi dia gasak kat Bersiar. Ya, kita 5 Berapa? ekor. 5 ekor. 5 ekor lembeh makan. Tak ada apa lagi kita nak cakap. Tak tahu minggu depan kita nak pergi mana. Tak tahu lagi. Tapi kalau kata keadaan macam ni, kalau susah lah nak main apa? Laut ni betul habis. Susah nak main laut. Gaya dia kita kena pergi cari tasik tak. Cari toman tak. Cari karan toman. Jadinya terima kasih pada hampa yang menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa tunggu kita punya video nanti. Bye bye. Assalamualaikum. Hii.